muda ke kota raya, singgah sebentar membeli suki. Jika budaya tidak dijaga, hilang identiti bangsa sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati kepada pensyarah subjek Dr. Adila Najwa serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Batisha Balqis binti Zulkifli, bernombor matrik D202411098840. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu pengucapan awam yang bertajuk masalah kurang penlibatan pelajar dalam aktiviti kebudayaan, berdasarkan satu sumber bahan ilmiah yang berbunyi persepsi generasi muda terhadap seni tarian zapin di negeri Johor. Untuk pengenalan isu, pelibatan pelajar dalam aktiviti kebudayaan didapati semakin berkurangan. Saya punya sumber ni, saya punya sumber ni dikaji di Nusajaya Johor, iaitu nama lama yang sekarang lebih dikenali sebagai Iskandar Puteri. Seni budaya seperti tarian zapin didapati semakin berkurangan. Seni budaya seperti tarian zapin didapati semakin berkurangan. Ekoran peredaran zaman dan ekoran tarian moden yang sekarang lebih popular dalam kalangan pelajar. Sumber rujukan bagi pengucapan ini ialah satu tesis yang dikaji oleh hasil Jerman pada tahun 2016 yang bertajuk Persepsi Generasi Muda di Nusajaya terhadap Seni Tarian Zapin di Negeri Johor. Kajian ini memberi fokus kepada tahap pengetahuan, minat dan persepsi generasi muda terhadap tarian zapin di Nusajaya Johor. Dari segi metodologi kajian pula, kajian ini menggunakan kaedah kualitatif, iaitu pengumpulan data ataupun soal selidik dan temu bual. Responden untuk kajian ini pula difokuskan kepada generasi muda, terutamanya pelajar di kawasan Nusajaya Johor tersebut. Dapatan kajian apa yang saya buat ni, yang pertama iaitu generasi muda mengetahui kewujudan seni tarian zapin, namun tidak mendalami dan tidak cukup untuk benar-benar generasi muda teruskan minat terhadap tarian zapin. Yang kedua, seni tarian zapin dianggap tidak relevan lagi dan tidak ketinggalan zaman disebabkan adanya tarian moden yang lebih dikenali dan lebih mendapat sambutan, terutamanya kepada kalangan pelajar. Yang ketiga, persepsi negatif ini menyebabkan pelibatan pelajar dalam aktiviti kebudayaan tradisional iaitu tarian zapin semakin berkurangan dan seni budaya warisan semakin terpinggir dan hampir dilupakan. Untuk cadangan dan penambahbaikan, macam mana nak kita tarik minat generasi muda terhadap tarian zapin, iaitu memperbanyakkan program kebudayaan di sekolah dan di universiti dengan cara menggalakkan pelibatan aktif pelajar dalam seni tradisional, terutamanya tarian zapin sendirilah. Dan yang terakhir,
lebih kreatif supaya generasi muda sekarang lebih berminat untuk secara kesimpulannya, seni budaya merupakan identiti yang perlu kita semua pelihara dan kita lindungi. Pelibatan pelajar sangat penting untuk kita teruskan warisan yang patut kita lindungilah. Usaha berterusan diperlukan untuk memelihara seni tradisional. Kalau bukan generasi sekarang dan generasi akan datang, siapa lagi yang akan melindungi warisan seni tradisional kita? Sekian, terima kasih. Apakah yang boleh universiti lakukan untuk memupuk semangat cinta akan seni budaya dalam kalangan mahasiswa di universiti? Terima kasih atas soalan. Pada pendapat saya, pihak universiti boleh mengadakan ataupun menganjurkan program seperti pertandingan tarian ataupun pertandingan seni kebudayaan, ataupun menjalankan satu program yang berfokuskan kepada seni budaya supaya ramai lagi pelajar yang mampu menonjolkan bakat dan meneruskan warisan budaya yang sepatutnya dilindungi dan dipelihara. Okey, baik, terima kasih.